Tapi pula. sebenarnya kau tak tahu kan, masa kau video call dia kat dalam kereta, yang rakam tu aku sebenarnya. Memanglah aku tahu. Aku yang rakam diam-diam dan Sueb tak tahu. Dol, Ya sebenarnya ke? Dol, aku tu hantar kat wartawan. Aku tu hantar ke Kau M-Star. yang bagi ke M-Star. Ya, wallahi lillahi ni memang Sueb pun tak tahu. Lepas rakam aku hantar, aku cakap, Is kau sebarkan benda ni is M-Star. Sebab aku nak, sebenarnya dalam hati aku nak dorang Dia orang berbaik-baik. bersama. Bila dah keluar dekat media sosial, takkan orang nak gaduh lagi. Betul lah, Alamak. malu. Memang niat aku nak berbaik dengan dia. Kau betul. jangan nak ngapi-ngapi pula hari ni. Aku nak Dia dah ngapikan sampai lagi. rumah aku dah pun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Semua penganut-penganut Dul's Podcast. Takkanlah penganut Dul. Penganut. Kau percaya tak orang jumpa, aku mula-mula dengar Mamat cakap penganut, aku marah. Yalah. Orang jumpa, bang, saya penganut Dul Podcast. Orang tu mengaku dia penganut. So dia memang penganut. Jadi aku letaklah penganut. Peminat, yang sama je. yang tengok Dul Podcast, yang mendengar Dul Podcast di Spotify, untuk korang semua. Ini dia, one and only, the legendary Situa. Rahim. Rahim Nak cakap Mak